Terima kasih. Terima kasih semua. You tahu apa pasal ini cerita? Oh. Ini sajakah? Okey. Dah cukup lah tu. Lepas ni, tak tahu ada orang mau mari tengok filem ni atau tidak. Ya. Apa sajalah kau ni, Min. Ini tak baik untuk kesihatan tau. Sinilah rokok tu. Budak ni. Dari mana kau ni? Min dari latihan teater tadi. Abang tahu tak? Macam mana aku nak tahu? Kau tak cerita lagi. Orang ceritalah ni. Sabarlah. Cepatlah.
Yelah kan. Seronok sangat tadi bang di latihan. Min belajar tentang penghayatan dialog, ekspresi muka, gerak tubuh. Bukan mudah ya bang mau jadi pelakon? Cantik saja tak cukup. Sudah tentulah. Kau ingat, berdiri depan kamera saja sudah cukup. Tadi kan bang, Abang Rahim ada, Kak Faridah ada, Christian pun ada. Semangat mereka bang buat kami lebih cinta dengan teater. Berita yang paling gembira sekali kan bang? Abang, dengar tak? Ya, aku dengar. Sambunglah ceritanya. Mereka pilih Min untuk mengarah pementasan kali ni. Tahniah. Jadi lepas ni aku kena panggil kau Tuan Director lah ya. Cerita apa yang Min nak arah ni? Mereka nak mengarahkan cerita Hantu Adan Jebat. Siapa pelakonnya? Abang tak kenal rasanya. Min pun tak kenal. Tapi Kak Faridah yang pilih diorang. Pelakon teater juga. Jadi hebat-hebat jugalah rasanya. Nak? Abang? Tak apa. Ada lagi? Duduklah. Minum apa lagi tu? Semua ni dari mana? Abang Hassan sebelah rumah bagi. Orang memberi, kita merasa. Kan? Duduklah. Betul. Betul sama sekali. Makan dulu. Abang? Tahu. Kau bagi ke Masya dulu. Nanti aku berikan. Zakaria! Ada apa ni, saudara? Yusof mahu jumpa kau. Oi, dah kali ya? Ini sudah time, tahu tak? Naik pentas, rehearsal. Ini dua siapa? Ini abang ah? Yusof mahu jumpa dia. Sekarang. Oh, Yusuf. Tak kalah ya. You pergi. Jangan kasih dia tunggu sama you. Hang ah. Silah.
Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaria bin Abdullah. Tangan aku kotor. Malam ni aku nak buat parti. Jalan je. Mari. Kita berbincang di dalam. Begini rupanya kau, Tuah, sanggup membelot kepada saudara sendiri untuk apa? Demi Sultan yang kau agungkan itu. Kau yang Bila aku petik tadi datang. aduh Kau yang Hang Jebat, kau yang derhaka. Hang Jebat, kau yang derhaka. Oh, pendek je. Dah. One more. Takwa. Go. Ni nanti saya akan backflip waktu show. Ya. Yes! Tuah, begini rupanya kau sanggup membelot kepada saudara sendiri. Untuk apa? Demi Sultan yang kau agungkan itu. Hui! Apa pula tambah? Apa dia tambah pui pula? Tadi mana ada? Tadi lain. Lah, aku puis sikit je. Kau ni tak hafal skrip. Kau Tak, tengok. tadi patutnya Sultan kena suruh aku keluar kan. Tanya, lepas tu baru aku boleh jawab. Stop! Aku tidak kisahlah kau hidup ke atau mati. Aku tahu bungkusan itu ada esok. Esok. Kau mau? Janet, ambilkan satu je ya. Tak apa, Encik Yusof. Saya tak minum. Betul. Ini baik untuk kesihatan, kau tahu? Kau tahu kenapa kau di sini, bukan? Saya belum cukup wang, Encik Yusof. Nanti sudah cukup, saya akan bayar semua sekali. Adik kau sihat? Sekarang ni, kau orang berdua tak faham motivasi watak. Yang si Jebat ni betul-betul percaya apa yang dia cakap. Tapi kau pun sama. Kau tuah, kau tahu tak? Dialog pendek pun lupa. Kau bagi skrip tadi. Ya, tengok, last. Tengok. Mana? Apa betul-betul? Kau pun sama juga. Jangan nak gembira sangat menambah-nambah dialog. Okey. Ni dia. Okey. Betul boleh? Takwa, Gong. Encik Yusof, saya janji. Saya akan bayar semua sekaligus hutang saya. Kau tahu aku siapa, bukan? Kau tahu apa akan terjadi kalau kau tidak bayar hutang? Lutang sikit, bang. Kalau cepat je lah. Tak kena, bang. Rasa tu. Sakit ni.
apa, buat je. Rokok dulu. Oh. Apa pula ni? Hang tua pula kena tikam ni. Bang, ni cerita baru bang. Asyik cepat je nak kena tikam. Aku ni tak suka membazir masa orangnya. Amalan syaitan. Yusof! Yusof! Kakak, apa kakak buat di sini? Kenapa kakak tidak berehat saja di rumah? Aku mau ambil angin segar. Asyik terperak duduk di rumah tu. Bebas. Aku sunyi. Mari kita keluar. Tolong, Yusof. Kakak. Sekarang bukan masanya. Yusuf sedang dalam meeting. Minggu depan Yusuf janji Yusuf akan bawa kakak pergi keluar bersiar, ya? Minggu depan. Kau selalu cakap macam tu. Tapi semuanya janji kosong. Aku nak kau bawa aku keluar. Sekarang. Kak. Caca! P. Ramli. Inilah meetingnya. Yusuf akan memberi dana untuk filem terbarunya. Apakah tajuknya, Ramli? Belum ada tajuk lagi. Buat kelakar sajalah Encik Ramli ni. Takkan tak ada tajuknya. Inilah dia orang seniman, Kak. Belum ada apa yang tentu. Nanti pasti akan ada ilham baru. Bukan begitu, Ramli? Ya. Yusuf mau habiskan meeting bersama Ramli. Apa kata kakak pulang dulu? Mari. Cik Ramli. Nanti kalau ada kesempatan, jemput datang ke rumah. Ya? Sudah tentu. Tak serius langsung.
Pelakon paling teruk sekali aku pernah jumpa. Kau ingat ini main-main ke? Kau ingat ini main-main ke? Korang ni semua fikir ini jalan mudah untuk jadi terkenal saja kan? Bukan sebab kau benar-benar hargai seni ni. Kau tahu apa itu seni? Hah? Kau tahu apa itu seni? Seni yang kita mau juangkan ni. Seni tu datang daripada hati. Kalau rosak hati, rosaklah seni ni. Sudah! Balik semua! Aku cakap balik, kata tunggu apa lagi? Balik! Kau fikir betul-betul ya apa yang aku cakap ni? Berlakon macam sampah. Balik semua! Macam tiang cendana. Tadi itu kakak aku. Zaitun namanya. Dia tu selepas lakinya mati, dia fikir yang dia tu masih di dalam tahun 50-an. Mungkin tahun-tahun itu banyak memori indah baginya. Mungkin kau boleh tolong aku. Saya? Kakak aku tu peminat Piramli. Dia fikir kau Piramli. Tapi Piramli dah mati. Apa kata kau jadi Piramli? Kau pakai macam ni. Macam Piramli kau ni. Dan kau pergi berjumpa dengan kakakku. Mudah, bukan? Kau buat selama 30 hari. Dan hutang kau langsai. Langsai? Saya tak perlu bayar. Bagus. Tapi, aku bagi kau satu amaran. Kau jangan bagi tahu pada dia tentang kematian Piramli. Ataupun apa-apa saja tentang kejadian semasa. Aku tak mahu dia serabut kepala. Faham? Oh, tetamu aku sudah mau tiba. Aku mau tukar baju dulu. Nak makan dekat sana, Nino minta aja dia. Alright? Hi. Sihat? Thanks for coming. Be yourself at home. Enjoy yourself, ya? Okay. Hi.
Naik atas. Solid semula. Bos, Engkau Mukris sudah tiba. Bagus. Ah. Angku. Yusof, Nampak segap gaya Angku malam ni. pandai awak bodek saya, Yusof. Tapi memang pun saya sekat bergaya. Itu? Oh. Ya. Kita ada persembahan tribute malam. Tak. Tapi persembahan istimewa malam ini tetap akan ada. Saya tak suka sangat lagu-lagu dia. Mendayu-dayu. Itu... Oh, ya. John? John. Macam mana dengan projek kabel kau?
Apa yang kau tercegat di situ? Duduklah. Apa yang kau senyum? Makan. Encik Ramli, jemput makan. Encik Ramli? Tidak perlu berincik-incik. Panggil saja Ramli. Baiklah. Ramli? Sekarang apa yang sedang dikerjakan? Tidak ada apa-apa pun. Ada beberapa lagu yang sedang digubal dan sebuah filem yang masih dalam proses penulisan. Tetapi kenapa di sini? Dan bukan di Singapura? Atau di mana-mana sajalah? Di sini kan lebih tenang, Kak. Tidak seperti di bandar. Lagi satu. Ramli akan kemari tiap-tiap hari mulai hari ini untuk mencari inspirasi. Benar, Cik Zaitun. Jika Cik Zaitun tak keberatan. Sudah pasti boleh. Kakak aku ni penggemar filem. Sudah pasti dia boleh membantu kau. Yusof mau ke pejabat dahulu. Ada urusan kerja. Teruskan makan. Ini juga. Buat belanja. Wah, Tuan Direktor sibuk ya. Tak apa. Aku sediakan makanan. Banyaknya abang beli barang. Nak kenduri ke kita? Kenduri. Mari, Tuan Direktor. Sila makan sate. Mimpi apa pula ni? Balik awal, beli sate lagi. Ni bukan perkara biasa ni. Mesti ada sesuatu kan? Aku baru dapat kerja di tempat baru. Dapat bonus. Dah. Makan dulu. Kerja boleh tunggu. Abang. Mi nak tanya sikit. Tengah makan sate lah dia nak tanya. Tanyalah. Kita ada masalah kewangan. Ni, untuk yuran kau. Tapi kalau abang izinkan, Mi nak tolong. Mi boleh buat kerja sambilan. Tak adalah abang beban sangat. Itu tanggungjawab aku, Min. Kau tanggungjawab aku. Makan kau, pakai kau, minum kau. Tapi Min cuma nak tolong. Dah lah, Min. Kau makan saja.
Abang. Ni cuma nak tolong. Tak maulah bebankan abang. Aku tak pernah rasa kau beban dalam hidup aku, Min. Min ingat tak dulu? Setiap awal bulan je, ayah akan bawa balik sate dan kita akan makan ramai-ramai. Manalah Min ingat. Min kan masih kecil. Betul juga. Min masih kecil masa tu. Hari itu masih ibu dan ayah bawa Min pulang. Aku rasa gembira sangat. Sebab dapat adik. Aku akan sentiasa bersama kau. Sebab aku takut kalau ada orang mau curi kau dari aku. Selepas mereka pergi, tak pernah sekali pun aku rasa kau beban dalam hidup aku, Min. Min, kau sibuk ke? Tengah habiskan skrip. Aku nak tanya sikit boleh? Kau kenal tak? Kiah Engku Sawab. Kiah Sawab. Kiah Sawab? Oh, Cik Kiah yang jual nasi lemak tu ke? Bukan. Dia ni bikin filem. Orang kata filem Piramli banyak tiru filem dia. Kiah Sawab? Oh, Akira Kurosawa kan? Itulah namanya. Nama Jepun ni susah betul lah nak sebut. Bukan tirulah. Ada persamaan je. Kenapa dengan dia? Kau boleh ceritakan sikit tak pasal dia? Aku saja nak tahu. Pelik. Saja-saja mau tahu? Cepatlah. Cepatlah. Sabar. Min pergi ambil buku pasal dia dekat dalam. berdendang si pinang muda. Mari-mari cik adik, mari-mari cik abang, menyanyilah, menarilah sila pinang muda. Hai sila pinang muda, hai sila pinang muda. Hai.
berdendang si pinang muda. Mari-mari cik adik, mari-mari cik abang, menyanyilah, menarilah, sila pinang muda, hai sila pinang muda, hai sila pinang muda. Akira Kurosawa itu menarik orangnya. Zaitun tahu kan? Dia suka melukis. Memang patutlah filem-filmnya sungguh hebat. Wah. Ramli, masa bikin Pendekar Bujang Lapuk, Ramli dapat ilham dari Sanshiro Sugata ke? Filem yang akan datang ini tentang apa? Ceritakanlah. Dengan siapa saya nak bocorkan tiap hari terperap di rumah ni? Ceritakanlah. Baiklah. Filem ini tentang filem ini filem ini tentang seorang wanita yang melahirkan seorang bayi lelaki, Zakaria. Bayi itu tiada bapa. Sebab wanita itu dirogol. Wanita itu dibuang keluarganya sebab dia melahirkan anak luar nikah. Salah wanita itu kah? Bukan dia minta perkara terkutuk itu terjadi kepada dirinya. Si ibu membesarkan anak lelaki itu seorang diri. Hinggalah dia berjumpa dengan seorang lelaki bandar yang sanggup menerimanya tanpa pedulikan kisah lampaunya. Tidak lama selepas berkahwin, mereka menerima berita gembira. Wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Malang sekali untuk bayi perempuan itu. Dia tidak sempat meluangkan masa bersama kedua ibu bapanya. Mereka meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Setakat ini, sampai situ saja ceritanya. Mungkin boleh ditambah baik. Cik Zaitun? Siapa nama bayi perempuan itu? Cikkan tangan ni ya. Bagus. Ghazali, aku tak nak warna hijau. Aku nak warna oren. Okey, oren pula. Warna oren tau? Oren punya Terima kasih ya. Besok main lagi. Jalan. Makan besar, makan kecil. Makan Hai, Cik Adik. Minum seorang. Ui, merahnya bibir. makan besar. Bang. Allah. Mak. Alah. Alah. Hai. Ini kita punya peminat P. Ramli lah. Saudara-saudara. Tumpang bertanya sikit boleh? Ini hari Abang Ramli tidak ada sunting filem kah? Oh,
Orang mati. Dah. Tak baik cakap pasal orang mati. Ni, saing kita ni. Muka macam dia. Aku Jimi Hendrix. Tu aku nak wayak tadi. Jimi Hendrix. Aku pakai macam ni pasal aku minat. Dia minat. Membui aku setajuk lagu Jimi Hendrix. Tak. Dia kalau tak boleh sebut pun, dia tak jadi salah. Pasal apa? Pasal benda tu international. Benda international memang kita kena minat. Kan? Piramli. Lah. Ni, lagu-lagu Piramli, siapa lagi nak dengar? Aduh. Dah, ni. Apa lagi main? Buka baru lah. Aku pun sampai ni. Saudara. Kita tahulah yang awak tu peminat Piramli kan? Tapi kalau dia belum minat, ni nak pesan lah. Awak tak payahlah, saudara. Kan, keluar pakai baju macam dia ni. Bukan pasal apa lah, saudara. Kita kesian kat orang kan. Orang terkejut, kesian. Aku ni, kalau kata ada sakit jantung, dan aku dah putus nyawa depan ni tadi ni. Mana tidak, aku terkejut. Ingatkan dia keluar daripada kubur. Kalau kau tidak suka, itu kau punya pasal. Tapi jangan sesekali kau menghina. Kalau aku nak kata aku nak hina ke? Tak masalah. Kenapa apa? Sekarang aku mau berkata. Engkau mau bikin apa? Nak buat apa? Nak buat apa? Aku cakap engkau ni nak buat apa? Nak buat apa? Punya nama tu ya? Hei! Jangan gaduh! Semua pergi balik! Ini baru cucu cicit Sarip Dol lah. Pergi balik! Apa sama pergi balik? Gigi tak boleh tahan. Duit tinggal sini ya. Okey ke? Ni. Hang tak payah dengar apa yang dia cakap. Dia apa tu pun reti. Apa tu seni, apa tu sampah. Okey. Nak bayar berapa? Apa tak apa. Ini hari saya belanja. Makan. Saya belanja. Terima kasih. Sudah nonton Some Like It Hot? Cantik sungguh Marilyn Monroe. Kenapa ni? Apa terjadi? Saya jatuh tangga. Jangan bohong. Saya sudah tidak tahu berapa lama lagi saya boleh kerja begini. Maksudnya? Minat itu semakin hari semakin malam. Saya sudah tidak lagi laku. Di ketinggalan zaman, tidak lagi dihargai seperti dulu. Mereka sudah mula lupakan saya. Ini semua hasil air tangan Ramli. Karya-karya ini sudah menyentuh berjuta jiwa masyarakat. Dan akan ada berjuta lagi di masa akan datang. Pementasan kita akan berlangsung tak lama lagi. Pastikan semua orang fokus dan ikut seperti apa yang dirancang.
Ya? Mazna, untuk scene 32 tu, pastikan ada 47 buli. Penting tu. Ya? Baik. Kita sambung kerja balik. Ya, Cik. Boleh saya bantu? Cukup bagus, Tuan Director. Nampak gaya pementasan ni akan menjadi luar biasa. Kamu punya bakat yang besar. Tapi, Cik berdua ni siapa? Kami hanya mewakili seorang dermawan, Cik Yasmin, yang mungkin satu hari nanti boleh memberi dana untuk pementasan kamu. Kamu kenal Yusof? Dia kirim salam pada abang kamu, Zakaria. Kalau bukan muzik, bukan filem, apa yang Ramli mau buat? Batik. Sudah lama saya minat batik. Sejak kecil lagi. Saya ada beberapa helai yang saya sudah reka. Tetapi tidak pernah saya tunjuk pada sesiapa. Kerana akan wang, saya terpaksa melupakannya. Suami saya juga suka batik. Selalu dibelinya untuk saya. Tapi selepas dia pergi, saya sudah tidak memakainya lagi. Kami kenal di awal usia lagi. Keluarga kami rapat. Dia pandai mengusik. Itu yang membuatkan saya jatuh cinta dengan dia. Pada awalnya semuanya indah. Kemana dia pergi, di situlah saya. Mereka yang musnahkan perkahwinan saya. Amran sudah mula keluar malam entah ke mana. Dia mula berkasar dengan saya. Amran yang lembut dan mesra sudah hilang. Zaitun? Esok, Ramli kemari. Bawa batik-batik itu. Saya mau lihat. Memang begitu adat di dunia, hanya memandang pada yang indah. Kalau berkata semanis gula, memaut hati jika bermada. Kalau
permada. Bulan dan bintang Abang kenal siapa Yusuf? akan janjinya memujuk rayu insan Siapa? pujaan. Andai tercapai hasrat Abang jangan berpura-pura dengan Min. Min kenal siapa dia? Macam mana dia boleh kenal dengan abang? Abang pinjam duit dari dia ke? Kau tak perlu bimbang lah. Tak perlu bimbang. Kenapa abang pinjam duit? Kami dah cakap kalau kita ada masalah kewangan. Aku kata jangan bimbang. Abang pinjam duit untuk siapa? Untuk Min bukan? Kenapa Min tak ada hak nak bimbang pula? Kau tu tanggungjawab aku. Itu sajalah alasan abang. Abang, Min cuma nak bantu. Ini kan keluarga Min juga. Aku kata jangan bimbang lah. Sudahlah. Aku tak nak dengar kau persoalkan apa lagi. Min ni beban ke? Min ni beban ke dalam hidup abang? Kalau Min tak ada, mungkin hidup abang lebih selesa kan? Min, usahlah kata begitu. Min. Janganlah lupa kujang dan darah. Min. Aku pergi kerja dulu. Batik-batik ini semuanya cantik. Sungguh berbakat kamu, Ramli. Ramli benar-benar mau teruskan dalam bidang batik? Ya. Maznah. Kau kenal tak dengan orang yang datang semalam tu? Mestilah kenal. Orang kenal Yusuf tu. Siapa tak kenal Yusuf tu kat sini? Yelah, aku tahulah Yusuf tu suka pinjamkan duit dekat orang. Tapi kenapa semua orang takut dengan dia? Kau tak tahu ke? Dia tu kan ketua kongsi gelap. Ketua gangster. Ramai kenalan dia. Anggota polis, ahli politik. Semua tu dalam poket dia. Yang pinjam duit dengan dia pun ramai. Kalau tak bayar. Oh, aku dengar. Dia bunuh abang ipar dia.
Ambil. Untuk dijadikan modal. Oh, lagi satu. Dia ada seorang kakak. Tapi kakak dia jadi gila lepas suami dia kena bunuh. Mana tak gila? Dia kurung kakak dekat rumah. Tak bagi keluar. Mental lah Mina tu. Saya tak boleh ambil duit ini. Nanti apa pula kata Yusuf? Apa yang Yusof mahu katakan? Ini duit saya sendiri, bukan duit dia. Lagipun sayang, jika bakat terpendam Ramli biarkan begitu saja. Nah, ambil. Jadikan modal. Jika sudah ada pulangannya, bayar saja balik nanti. Terima kasih. Ini untuk Zaitun. Hadiah dari saya. Dan pelanggan pertama. Warnanya memang sesuai dengan Zaitun. Tapi orang cantik pakai apa pun cantik juga.
ada siapa mau buka pintu? Sebentar, Ramli. Cari siapa? Zakaria ada? Zakaria? Ramli? Saya mencari Ramli. Oh, Ramli. Dia sudah lama tidak kemari. Sibuk barangkali. Ada apa? Yasmin. Saya pengurus P. Ramli. Pengurus? Jemputlah masuk. Masuk. Ainun? Lepas tu kan, kita pinjam dari satu orang. Dia pinjam dari Zul, dari Faizal, dari Mawar. RM500 setiap orang. Tak bayar balik. Banyak kali dia pinjam. Banyak kali. Kau ingat macam mana? Cik. Ya, Encik. Maaf ganggu. Saya ada beberapa contoh batik yang saya nak tunjukkan. Oh, untuk apa ya? Saya nak jual. Oh, nanti saya tanya bos. Baik, saya pergi kedai lain dulu, nanti saya datang balik. Ya. Tak habis lagi. Lepas tu dia tak pergi kerja. Oh. Kalau dia tak pergi kerja, macam mana nak bayar balik? Boleh putus kawan lah macam ni. Memang boleh putus kawan. Ini kainnya. Nanti kita ada tawaran untuk hari perayaan. Boleh datang semula sini ya. Oh, ya ke? Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Cantiknya sayang. Kita datang lagi ya. Maaf ganggu, Cik. Saya ada beberapa rekaan ni yang saya nak tunjukkan. Ni dia. Ada lagi dalam ni. Kalau Encik berminat. Kain ini untuk apa ya? Saya nak jual. Tapi kain-kain ini dah lapuk desainnya. Ya, saya ada banyak lagi dalam ni. Encik nak tengok? Tak apa, Cik. Tak apa, Cik. Kita tak terima semuanya dekat sini. Terima kasih. Yasmin. Seperti nama watak dalam filem baru Ramli, bukan? Kau kenal ni siapa, Ainun? Ini pengurus P. Ramli. Jemput minum. Minat Kurosawa? Ya. Rashomon filem kegemaran saya. Saya pun begitu. Filemnya itu sungguh berbeza. Rashomon adalah filem yang mengubah pandangan barat tentang filem-filem Asia. Cara penceritaan filem itu sendiri telah membuatkan pembikin sedar yang kita boleh menyampaikan sesebuah kisah itu dari berbagai pandangan. Benar? Dan saya nampak pengaruh itu dalam filem-filem Ramli. Terutamanya Semera Padi. Yasmin sudah nonton filem Some Like It Hot. Cantik betul Marilyn Monroe. Ya, saya rasa Marilyn Monroe cantik dalam filem tu. Tapi kalau filem Billy Wilder ni, di apartment. Semestinya. Dan kalau filem Hitchcock pula?
Lepas tu, saya tahu dia pinjam, dia kumpul semua tu. Dia belikan handbag untuk isteri dia. Handbag? Nak tahu harga dia berapa? Berapa? RM5,000. RM5,000 dia beli beg untuk isteri dia? Orang ajar betul. Cik, macam mana? Maaf ya, bos saya kata kita tak berminat. Terima kasihlah. Terima kasih. Puan. Sambung. Dan saya amat kagum dengan rekaan baju untuk Audrey Hepburn dalam filem Roman Holiday. Kalau Cik Zaitun suka kostum di dalam Roman Holiday, Cik Zaitun patut menonton filem Breakfast at Tiffany's. Breakfast at Tiffany's? Ya. Filem apa tu? Cik Zaitun tak tahu. Rancak berbual. Sampai depan boleh dengar. Mana Ramli? Yusof, ini Yasmin, pengurus Ramli. Kau mesti sudah kenal, bukan? Pengurus Ramli? Belum berkesempatan untuk berkenalan. Apa khabar? Kau tidak sibuk hari ini, Yusof? Sudah lama tidak kemari? Agak sibuk. Yusof ada beri dana untuk satu persembahan bangsawan. Oh, baguslah. Boleh bawa aku sekali. Tentang apa bangsawan itu? Ceritanya menarik. Konfliknya besar. Kisah tentang dua beradik yang meminjam wang tetapi tidak mampu untuk membayarnya semula. Penghujungnya sungguh menyedihkan, Kak. Tentang penindasan. Maaf, Cik Zaitun. Saya minta diri dulu. Oh, saya harus mencari Ramli. Kenapa Ramli kemari? Malam-malam begini. Di bandar ada cabaret baru dibuka. Malam begini pasti meriah. Mari. Tercui hatiku
matamu sayang terukir senyuman ceria menatap wajahmu, jelingan matamu menusuk jiwaku, aku canggung. Sinaranmu menerangi jalanku ke arah hidup yang abadi. Jikalau abang merindu, sebutlah namaku. Lihatlah di bulan biru, di sana tentulah bertemu. Jikalau abang dah sayang, janganlah abang bimbang. Lihatlah bulan mengambang, di sana wajahku terbayang. Jikalau abang menyinta, berilah tanda mata, berlian cincin permata, itu tandanya cinta. Jikalau abang merindu, sebutlah namaku. Lihatlah di bulan biru, di sana tentulah bertemu. Jikalau abang merindu, sebutlah namaku. Lihatlah di bulan biru, di sana tentulah bertemu. Jikalau abang menyinta, berilah tanda mata, berlian cincin permata, itu tandanya cinta. Jikalau abang merindu, sebutlah namaku. Lihatlah di bulan biru, Kau tunggu di sini. sana tentulah bertemu. Di sana tentulah bertemu. Di sana tentulah bertemu. Bravo, bravo. Good job, good job. Sekali lagi dengan tepukan gemuruh untuk Cik Norma. Malam ini sangat istimewa kerana kita ada tetamu yang sangat istimewa yang akan membuatkan persembahan untuk kita. Adakah anda semua sudah bersedia? Tepukan gemuruh untuk satu-satunya biduan kita, Saloma. Gitar berbunyi malam sunyi. Habis persembahan nanti, saya mau jumpa Saloma. Ramli tolong kenalkan, ya? Mengambang cahaya terang, walau seorang
hatiku riang. Bos, Mem Zaitun berada di kabinet bersama Zakaria. Inilah padahnya jika kau lepaskan anjing yang tersepit. Saleh, kau tahu apa yang perlu kau lakukan. Saya bukan tidak mahu berjumpa sama Salomah. Tetapi Salomah tu sombong orangnya. Zaitun. Selamat malam. Esok Ramli kemari? Sudah pasti. Malamku terlihat sekuntum bunga, baunya harum dari hati. Min? Min. Mana budak ni? Min. Aku kecewa. Sangat-sangat kecewa. Aku fikir kau berbeza.
Tapi rupanya kau sama saja dengan laki-laki lain. Penipu. Aku percayakan kau. Zaitun. Zaitun. Tahniah, P. Ramlee. Tahniah. Kau berjaya gagal melakukan perkara yang paling mudah. Susah sangat ke? Ha? Susah sangat ke? Aku bertanya soalan pada kau ni. Ha? Susah sangat ke? Aku ni nak berehat. Ha? Apa kau susah sangat nak melihat aku senang? Ha? Aku tak minta banyak. Aku cuma mau berehat dari segala kegilaan ini. Ha? Dari segala kegilaan dia! Kau faham tak? Saleh. Anak. Kau lihat apa yang jadi pada abang kau? Dia berkorban apa saja untuk kau. Ironik. Macam lagu P. Ramlee. Hutang kau 2 kali ganda. Dan aku mahukannya esok. Kalau tak, kau takkan mahu tahu apa akan berlaku pada adik kau.
Zakaria. 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 Zakaria? 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 Ya, Bu. Apa yang kau pakai ni? Ha? Pasang butang pun tak betul. Hei. Kau tu satu-satunya anak ibu, Zakaria. Setiap kali kau keluar sana, ingat pesan ibu kau ini. Sebentar aku sisir rambut kau. Sesuatu yang dibuat itu, nak, dibuat dengan jujur dan ikhlas. Kau teruskan, ya? Baik, Bu. Sudah, pergi sana. Zakaria. 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 Abang, kenapa abang tak mau izinkan saja Kak Zaitun keluar? Dia bukan apa, sekadar mau bersiar saja, kan? Kau mau dia buat onar lagi? Buat kacau sana sini? Kau mau dia buat aku malu? Angkatlah telefon tu. Ya? Abang, Kak Zaitun. Halo? Wan, Zakaria sudah menggila. Dia mau cederakan Bin Zaitun. Saleh, siapkan kereta.
Zakaria, sabar. Sabar. Kita masih lagi boleh berbincang. Jangan dekat! Suruh kucu-kucu kau keluar. Sekarang! Sekarang! Keluar. Tapi bos... Keluar! Sekarang mereka dah keluar. Mari kita berbincang. Kau mau berbincang? Apa lagi nak dibincangkan? Kau campak aku macam sampah! Pistol tu. Itu pistol palsu kan? Kau nak takutkan aku dengan pistol palsu kan? Masih palsu. Kau tahu ni pistol siapa? Ni. Ni pistol abang ipar kau! Baik. Aku boleh lepaskan adik kau. Tapi kau kena lepaskan kakak aku. Hutang kau langsai. Dan aku janji, aku takkan ganggu kau lagi lepas tu. Tapi letak pistol dulu. Tak. Kau ingat, dengan mudah aku akan lepaskan kau. Sini. Sini. Kau fikir aku siapa? Aku Yusuf. Letak pistol tu. Kau lepas pistol tu! Kau fikir aku gila? Aku gila? Aku sudah tahu semuanya. Kau kurung aku dalam rumah ni. Kenapa? Aku tahu kenapa. Sebab kau tak mahu siapa pun tahu perkara yang sebenar. Yusuf letak kakak di sini, di rumah ni, sebab kakak seperti telah lupa apa yang telah terjadi. Lupa? Lupa apa? Yang kau bunuh Amran. Yusuf yang salah. Selama ni, Yusuf menjaga kakak dengan penuh kasih sayang. Melindungi kakak dari kebenaran yang sebenar. Kakak yang bersalah dalam hal ini. Bukan Yusuf yang membunuh Abang Amran, tapi kakak. Kakak membunuhnya dengan menggunakan pistol itu. Malam itu,
Yusuf selamatkan kakak dari lingkup dalam penjara. Yusuf bawa kakak ke sini dan kakak telah mula lupa apa yang kakak lakukan. Dan sekarang, kakak seperti ingat semuanya. Kan? Kakak yang salah. Zaitun! Zaitun. Yasmin. Ramli. Ramli. Oh, jadi. Marvelous. Kau sahabat, kau kekasih, aku ucapkan terima kasih. Ada suka, ada duka, oh perjalanan masih panjang. Tak ingin melawan arus, ku rela terapung dalam cintamu. Ku doakan yang terbaik, ku serah segala di tanganmu. Selamat tinggal beratnya rasa. Jangan lupa memori kita. Selamat tinggal datang purnama. Kita renung bulan bersama. Kira ada terkasar bahasa, terambil hati.
Selamat